Guys, masa aku jalan-jalan kat Sawi Piramid tadi, aku masuk Miniso Land ni, kau tahu ada apa? Jom tengok korang. Ada Star Wars section kat dalam Miniso Land ni, dekat Sawi Piramid. So nak tengok ada apa kat dalam? Jom ikut aku. Miniso collab dengan Star Wars. Wah, menarik gila weh. Kalau aku pun tertarik, korang fan Star Wars apa lagi? Serius, banyak betul collection Star Wars dia. Bukan setakat 1-2 item je. Masa aku sampai tu memang penuh dengan barang Star Wars. Design semua cantik. Design Stormtroopers, Darth Vader, Yoda, macam-macam lah. Semua ada. Contoh macam ni. Ada plush keychains dengan plush toys. Semua comel-comel. Ada galactic water bottle, bantal leher, cap, tote bag, characters keychain. Banyak lagi aksesori Star Wars lain. Dan ada juga barang yang korang boleh guna tiap-tiap hari. Kalau korang memang peminat Star Wars, memang susah lah nak keluar dari Miniso ni tangan kosong. Confirm korang akan grab barang-barang Star Wars ni. So kepada semua Star Wars fans, jangan terlepas pula. Rare ni Miniso collab dengan Star Wars. Lagi satu yang best pasal Miniso Land ni, setiap bulan akan ada IP baru. Maksudnya sentiasa akan ada collaboration baru, collection baru, benda baru untuk korang. So memang wajib check selalu. Honestly, aku suka collaboration macam ni. Simple, fun dan boleh bagi fans rasa dekat dengan franchise yang diorang minat. Kalau korang nak tengok collection Miniso X Star Wars ni, boleh singgah Miniso Land dekat Sawi Piramid. Dan jangan lupa follow Miniso Malaysia untuk dapatkan info launch produk terbaru dan update terkini. Nyaman.